hari Isnin jam 5.15 petang kita kembali untuk segmen Mukmin Profesional, dan bersama kita tetamu kita iaitu yang bahagia Ustaz Fahrul Muhammad Chua. Jadi kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih saya bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Dan insyaAllah untuk makluman kepada pendengar yang biasa dengan kita kembali untuk segmen Mukmin Profesional. Dan pada minggu lepas kita nak fokus berkenaan dengan sumber ambilan dan teladan. Tapi tak sempat dia saja oleh kerana terlalu banyak mereka yang menghubungi kami. Dan kami insyaAllah hari ini kita akan fokus berkenaan dengan sumber ambilan dan teladan. Dan juga kepada para pendengar yang ada persoalan nak bertanyakan kepada kami, dialu-alukan talian kami 0362051500, 0362051500, ataupun anda yang nak menghantarkan soalan secara SMS, typekan saja IKIM, jarak soalan hantar ke 39111, ataupun yang mendengarkan kami secara online boleh tinggalkan soalan anda ke Facebook kami iaitu ikim.fm. Jadi mungkin Ustaz nak berikan mukadimah hari ini dengan topik kita itu sumber ambilan dan teladan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang dimuliakan teman bicara saya pada petang ini, Saudari Maslina, seterusnya kepada para pendengar Radio IKIM yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita terus berada di dalam suasana ilmu. Yang mana dengan pilihan anda pada petang ini untuk mendengar Radio IKIM, kita termasuk dalam golongan orang yang cintakan ilmu dan juga mendengar ilmu. Yang mana ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita, ya Mas ya. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu itu adalah cahaya, manakala kejahilan itu gelap gelita. Ya, dengan ilmu kita menyuluh kehidupan kita, sama ada kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Ya, apabila kata tidak ada cahaya jatuh ke mata kita, kita buta mata. Tapi bila tidak ada ilmu yang jatuh ke dalam jiwa kita, kita buta hati. Buta mata sekadar tak nampak jalan di dunia, tapi kalau buta hati, kita tidak akan nampak jalan menuju akhirat. Sedangkan kita semua ni adalah warga akhirat, bukan warga dunia. Datuk kita Nabi Adam dan nenda kita Siti Hawa alaihissalam berasal daripada syurga. Kita didamparkan di dunia ini untuk melaksanakan satu tugas yang kita harap kita mempunyai suluhan yang terang untuk menuju syurga semula. Itu yang dikatakan dunia ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia diciptakan untuk akhirat. Tapi ini bukan berarti kita menidakkan kepentingan dunia. Dunia penting, tetapi dunia itu penting kerana adanya hari akhirat. Jadi mudah-mudahanlah dengan mendengar ilmu dan perbincangan kita nanti dalam segmen Mukmin Profesional ini, kita akan dapat menambah ilmu dan kita dapat menyuluh kehidupan kita, insya-Allah. Baik, seperti mana yang telah diwar-warkan oleh Mas tadi, kita akan bincangkan sikit pada petang ini apakah sumber ambilan dan sumber teladan kepada mukmin profesional ini. Ya, di dalam surah Al-Qasas ayat 26, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau berikan kerja ataupun tugasan ialah orang yang mempunyai al-qawi, kekuatan, lagi amanah. Jadi di situ ada dua perkataan yang menjadi key ataupun kunci, iaitu al-qawi, iaitu kekuatan, dan juga al-amin. Al-qawi dan al-amin mesti disepadukan. Ayat ini menceritakan tentang latar belakangnya, ada latar belakangnya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dia larikan diri daripada istana Firaun, dia kembara yang panjang sehinggalah terdampar di sebuah padang pasir di negeri Madian. Ya, waktu itu dia bertemu dengan dua orang anak gadis. Waktu dia keletihan di padang pasir, dua orang anak gadis yang kelihatan letih juga, ya, iaitu dua anak gadis ini pengembala kambing bernama Lia dan Safura. Ya, Lia dan Safura ni ialah anak kepada Nabi Syuaib. Kalau dulu biasa dalam satu masa itu ada dua nabi, ya. Jadi anak kepada Nabi Syuaib, Lia dan Safura ni pengembala kambing dalam keadaan letih dan lesu, ya. Kambing-kambing mereka tak dapat nak minum air kerana ada mengatakan sumber air ini ditutup. Jadi mereka menunggu orang ramai datanglah untuk angkatkan penutup sumber air ni.
untuk diminum oleh kambing mereka. Jadi mereka menunggu lama. Jadi apabila Nabi Musa melihat dua orang anak gadis ini, timbul simpati dan empati. Simpati itu memahami kesusahan orang. Empati itu lebih tinggi lagi. Ia merasai kesusahan orang. Lantas Nabi Musa membantu dua anak gadis ini untuk mengangkat penutup air itu. Dan dalam tafsir Ibn Katsir diceritakan bahawa penutup air ini sangat berat. Hanya mampu diangkat oleh 10 orang lelaki. Tetapi Nabi Musa boleh mengangkatnya seorang. Jadi di situ kelihatan Al-Qawi, kekuatan Nabi Musa. Jadi anak gadis ni gembira, kambing mereka dapat minum dan mereka pulang lebih awal bertemu dengan ayahnya Nabi Syuaib dan menceritakan keadaan itu. Lantas Nabi Syuaib kata, jemput dia datang ke rumah sebab ini musafir kan. Jadi apabila anak gadis ni kembali, bertemu Nabi Musa dan jemput ke rumah, jalan menuju rumah itu tentulah Nabi Musa tak tahu. Tapi sepatutnya orang yang tak tahu berjalan di belakang. Dan orang yang tahu jalan iaitu Lia dan Safurani berjalan di hadapan. Tetapi tidak, Nabi Musa nak berjalan di hadapan dan dia meminta dua orang anak gadis ni berjalan di belakang. Jadi apa sebabnya? Sebab dalam tafsir juga mengatakan bahawa pakaian gadis-gadis di Madian waktu itu agak menedahkan sikit. Jadi Nabi Musa ternyata seorang yang al-amin, menjaga mata. Tidak mata keranjang lah orang kata sekarang ni. Siapa kata Sayyidina Umar, saya teringat kata Sayyidina Umar, siapa yang menjaga mata akan diberi kemantapan jiwa. Jadi betul Nabi Musa ni jaga mata dia minta jalan di hadapan, dan kalaulah nak pusing kiri ke ataupun nak belok kanan ke dan sebagainya, tunjuk dengan isyarat baling batu ataupun baling kayu. Jadi bila sifat yang kedua ini dilihat oleh anak gadis dua orang ni memang sangat mengagumkan. Pertama tadi kagum dengan kekuatannya, sekarang kagum dengan kelakuannya, dengan pribadi dan akhlaknya. Al-Amin itu. Jadi apabila anak gadis ni pulang ke rumah bertemu ayahnya, lantas dia keluarkan ayat ataupun perkataan berbentuk recommendation ataupun bentuk satu pengiktirafan kepada ayahnya, satu suggestion, satu cadangan. Ayah, terimalah dia ni, lelaki ni untuk bekerja dengan kita. Dan dia kata, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dia kata, sesungguhnya orang yang baik untuk kita berikan kerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Jadi perkataan anak Nabi Syuaib ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk pengajaran buat kita juga. Jadi pada Nabi Musa ada kekuatan Al-Qawi dan pada Nabi Musa juga ada Al-Amin. Dan ayat Quran ni ibrahnya ataupun pengajarannya bukan waktu itu saja, tetapi sampai sekarang lah. Kalau dulu kekuatan itu diukur pada fizikal, tetapi sekarang knowledge is power. Jadi Al-Qawi itu boleh juga ditafsirkan sebagai pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan sebagainya. Jadi kalau kita nak berikan kerja atau berikan amanah kan apa saja, mesti orang tu ada dua sifat, Al-Qawi dan Al-Amin. Di sinilah sumber ambilan kepada mukmin profesional. Al-Amin itu kepada mukmin, Al-Qawi ataupun kekuatan itu kepada profesional. Jadi bukan terhad untuk kita jadikan diri kita sebagai mukmin profesional. Kita nak pilih, contohlah kita nak pilih suami, kita mesti pilih suami yang Al-Qawi dan Al-Amin. Begitu. Kalau ditanyakan kepada isteri pula, kita katalah suami nak pilihkan pembantu rumah, nak pilih yang mana? Katalah pembantu rumah A. Yang pertama, dia orang yang amanah, jujur dan sebagainya, tapi selalu sakit-sakit. Dah selalu sakit-sakit, tak larat, orang kata lemah-lemah lah. Yang pertama, dia jujur tapi ada lemah-lemah dari segi badan. Yang kedua, tangkas buat kerja, pandai buat kerja, tapi ada rekod mencuri ke, tak amanah. Jadi antara dua ni, yang mana nak pilih? Kalau suami kita bertanya kepada kita lah, tadi ada kelemahan di sudut kerja tetapi amanah, yang ini bagus kerjanya tapi kurang amanah. Kalau ditanya kepada para pendengar dan kita semua sebagai bahan pencetus fikiran pada petang ini, siapa yang kita nak pilih? Jawapannya mudah, kita boleh memilih untuk tidak memilih. Tak boleh pilih dua-dua. Kalau kita pilih yang amanah tapi selalu sakit-sakit, nanti bukan dia yang buat kerja, kita pula. Kita bukan dibantu tapi dibuntu. Kita pula nak jaga dia. Ataupun kalau kita pilih orang yang pandai kerja, cekap bekerja tapi tak amanah, wah sukar. Rumah kita macam mana, anak kita dididik macam mana dan sebagainya. Jadi ini, begitu juga melebar.
ufuk pemikiran kita, horizon pemikiran kita, kita nak pilih pemimpin. Begitu juga. Pemimpin yang ada al-qawi, ya, dan pemimpin yang al-amin. Ya, pemimpin yang pintar pada masa yang sama, pemimpin yang benar, ya, pemimpin yang ada high tech pada masa yang ada high touch, ya, yang kita katakan, dan pemimpin yang kuat hablum minallahnya dan akrab juga dengan manusia dalam hablum minannasnya. Jadi di sinilah yang kita katakan pengajaran daripada surah Al-Qasas kepada yang diturunkan atas kes ataupun insiden ataupun sejarah Nabi Musa dan juga anak Nabi Shu'aib tadi diabadikan supaya kita menjadi pengajaran kita sampai ke hari ini, Mas. Ya, dan juga kepada anda para pendengar yang mungkin ada persoalan, boleh hubungi kami 0362051500, 0362051500, ataupun anda yang nak menghantarkan soalan secara SMS, typekan saja IKIM, jarak mesej ataupun soalan anda hantarkan ke 39111, dan juga Facebook kami, anda boleh tinggalkan soalan ke Facebook kami iaitu ikim.fm. Jadi mungkin kita ada pemanggil pada waktu ini, Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Ini sebagai seorang Muslim profesional. Apa dia tanyanya? Ini semua saya daripada Pulau Pinang. Abdul Manan daripada Pulau Pinang. Silakan Cik Abdul Manan. Jadi sebenarnya untuk jadi Muslim profesional kita kena ada beberapa ciri yang penting lah. Sebenarnya beritahu minggu sudah. Jadi sekarang ni Nabi SAW Nabi beritahu memang hadis tu benar, tetap benar. Jadi apa dia Nabi SAW beritahu di akhir zaman, mula-mula sekali khusyuk dalam sembahyang akan dikabulkan ataupun akan dikeluarkan. Yang kedua amanah. Yang ketiga ialah tali silaturahim. Jadi